Perangai macam ni korang bukan binatang, korang setan sebenarnya. Terimalah hakikat perangai korang perangai setan. Syaitan ni rajim, korang memang perangai setan. Itulah sesuai title untuk korang. Itu je. Aku memang harap sangat, aku doakan siapa yang tengah berkuasa ni, habislah kuasa doa. Aku harap diorang dah tak berkuasa sampai mampus. Sampai meninggal dunia korang dah tak ada kuasa lagi dah. Korang tak layak jadi pemimpin, tak layak pun jadi orang yang berkuasa. Bangsa sendiri kena. Korang ada kuasa tapi korang tak buat apa-apa pun. Ya Allah, tolonglah hancurkanlah diorang. Ya Allah. Sini, pemimpin buat apa? Orang Melayu kita diorang buat zalim macam ni tapi diorang tak tahu je. Kat mana lagi sifat kemanusiaan diorang ni, kat mana? Kau nak buat pembangunan ke, kau nak buat apa benda ke, kemajuan ke, bukan dengan cara macam ni tau. Bukan cara macam ni. Bukan cara macam ni. Bukan tanpa kerelaan orang. Bukan. Itu bukan kemajuan, bukan pembangunan. Itu pembangunan bapak kau. Kau cakap pegang kata-kata aku ni. Kau dah kacau kampung aku sampai teruk sampai macam ni. Kau kacau rumah aku sampai macam ni. Kau rasa aku nak duduk diam Satu Malaysia, tanah Malaysia ni, yang macam Tun M pernah kata, orang Melayu memiliki kurang daripada 50%. Aku akan pergi bersama-sama dengan orang untuk fight balik. Tanah ni akan jadi sebesar-besarnya tanah Melayu. Tanah Melayu. Orang Melayu akan memiliki tanah-tanah mereka balik. Tu je. Yang kau tak boleh nak ikut sangat perlembagaan dekat sini, kau boleh balik dekat mana-mana kau nak pergi. Aku dah tak peduli dah. Kau boleh berambus keluar daripada negara ni. Kalau kau tak boleh nak ikut. Termasuk dengan pengkhianat orang Melayu dekat sini. Kalau kau rasa kau pun tak seronok nak duduk kat sini, kau boleh keluar daripada negara ni. Kau tak layak pun duduk kat sini. Ni bukan tanah air kau. Kalau kau tak ada jiwa tu, ni bukan tanah air kau.